Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada hari Isnin nanti saya bersama-sama dengan wakil daripada Khidmat Malaysia Negeri Pahang akan menuju ke Kampung Bahagia, Sandakan Sabah yang tuan-tuan tengok sebelum ni, yang ditimpa musibah kebakaran rumah yang melebihi daripada 2,000 buah rumah. Jadi insya-Allah kita akan datang ke Sandakan, insya-Allah akan bersama-sama membantu meringankan beban yang masa-masa yang diuji. Jadi insya-Allah mana-mana yang nak menyumbang boleh terus menyumbang ke akaun Khidmat Malaysia yang sekarang dah tersebar. Jadi bolehlah sumbangkan seberapa yang ada. Boleh juga sumbang ke akaun Pertubuhan Muafakat Prihatin lah. Jadi insya-Allah semoga kita sama-sama membantu mangsa-mangsa kebakaran dan juga mangsa-mangsa bencana walau di mana berada. Jadi semoga Allah lipat gandakan rezeki semua. Jadi insya-Allah kita jumpa di Kampung Bahagia Sandakan pada hari Isnin nanti, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.